kita supaya mempertahankan saudara kita. Kerana orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Oleh yang demikian tidak boleh dizalimi atau dibiarkan dalam keadaan tertindas dan dihina maruahnya. Sebaliknya wajib menghormati dan memelihara maruahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Qala ya Rasulullah, "Ansuruhu mazluman, fa kaifa ansuruhu zaliman?" Qala tamna'uhu min adh-dhulm, fadzalika nasruka iyyah. Tolonglah saudara engkau yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku pernah menolong orang yang dizalimi, maka bagaimana agaknya aku hendak menolong orang yang zalim?" Baginda bersabda, "Engkau tegah dia daripada melakukan kezaliman, maka demikian itu berarti engkau menolong akan dia." Hadis riwayat Baihaqi. Dan seumpama hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang tidak mahu menolong seorang mukmin yang sedang dihina orang di sisinya padahal dia mampu menolongnya, saya akan dihinakan dia oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Sebaliknya pula, orang yang menolong saudaranya dengan cara yang tersembunyi dalam perkara yang dia dapat menolongnya, nescaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. So di sini ada satu kesimpulan yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Awad bila beliau menyebut dalam kitab beliau Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, bahawa tidak ada iman tanpa ukhuwah dan tiada ukhuwah tanpa iman. Itu sifir berdasarkan kajian beliau. Seorang tak ada saudara, tak pernah jaga persaudaraan, orang ni tak ada iman. Orang ni tak ada iman. Dan perlu juga kita tahu bahawa seorang yang tidak menjaga iman dia, dia tak akan ada saudara. Yang tak jaga saudaranya, dia tak akan ada iman. Artinya iman dan persaudaraan dalam Islam tak boleh dipisahkan. Kan Nabi ada sebut, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang jirannya tak terselamat daripada kejahatannya. Kan Nabi nafikan iman. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Artinya soal iman dengan saudara kita tak dipisah. Seorang mengaku beriman, dia perlu tahu hak saudara. Seorang yang ada saudara, dia kena tahu hak keimanan kepada saudara-saudaranya. Dia tak boleh pisahkan. Maksudnya begini, artinya kalau kita dah ada kawan, kita mesti usaha semailkan keimanan dalam jiwa dia. Kalau kita ada iman, kita mesti cari kawan dan saudara untuk kita jaga hak-hak dia. Kalau orang menjaga hak persaudaraan ini, banyak kelebihannya, banyak kita katakan kemuliaan dan darjatnya yang akan kita beritahu nanti insya-Allah ta'ala. Sebagai orang Islam, kita dituntut supaya menutup aib atau cela sesama Muslim. Yang dimaksud dengan aib atau cela ialah segala perbuatan yang melanggar hukum agama atau undang-undang negara, dan juga aib atau cela yang terdapat pada bahagian tubuhnya. Misalnya, seorang gadis melakukan perkara sombang dengan seorang lelaki sehingga ditangkap basah. Seorang yang mengidap penyakit kusta yang sehingga baunya busuk dan memalukan. Maka hal seperti itu tidak boleh didedahkan dan dibesarkan. Tidak boleh didedahkan dan dibesar-besarkan dengan maksud supaya tersebar luas keburukan dan kehinaan. Lebih-lebih lagi kalau ditokok tambah dengan gosip, ini semua tidak boleh dilakukan. Sebab itu saudara, soal khabar ni dosa banyak. Soal khabar, dosa paling banyak soal khabar. Kita tengok lidah hai orang banyak-banyak. Yang ni tangkap karak, yang ni itu, yang ni. Walau benda tu kita tak tahu pun, kita duduk kat Johor. Maksiat tu berlaku barangkali kat ulu mana kan kita pun tak tahu. Tapi kita dipaksa untuk mendengar keaiban. Dan ini benda tu jadi biasa. Soal apa jadi kaya memang mudah cerita dia. Dia pernah orang tanya, apa hukum pendapatan wartawan? Dia pergi pada apa hukum pendapatan wartawan. Bila benda tu jelas, diharamkan dan sama mendedahkan keaiban. Tak kira maksud kita katakan sama ada perkara bersangkutan dengan tangkap basah ke, masalah penyakit kurat atau sebagainya, atau penyakit atau benda-benda yang lain. Saudara, kita nak kata orang tu jahat, misalnya kita lihat jahat dari sudut perjuangannya, bukan jahat sudut peribadi dia. Kerana peribadi orang tu boleh berubah. Orang baik bukan kadang-kadang peribadi buruk, tetapi perjuangan hidupnya jelas. Seorang tu Islam, jelas dia Islam, saya tak nak murtad, saya nak pertahankan Islam.
Dia berbangga dia Islam, dia marah kalau orang kata dia fasik, kafir. Tapi dalam perjalanan hidup dia saudara, adalah benda-benda dia buat silap. Kita tak nafikan. Mungkin ada dia temengorak orang lain. Kita nampak dia mungkin couple. Mungkin dia buat benda-benda yang kita nampak tak secocok dengan peribadi dia. Tapi itu keaiban dia. Kalaupun kita nak, kita tegur dia supaya dia berhenti, bukan kita dedahkan. Kan dia saudara, tegur dengan dedah satu benda berbeza. Kita tengok keaiban orang lalu kita dedah, ini maknanya orang nak keburukan pada orang beriman. Tapi seorang bila buat jahat kita tegur, artinya kita nak kebaikan pada dia. Kita tengok dia berkalauan, kita bertegur apa buat macam ni, awak tak kahwin lagi, patutnya awak kahwin atau sebagainya, kita tegur dia. Berbanding kita aibkan, kita tampar gambar dia tengah-tengah, ni lah orang yang sumah marang kampung kita, dia ni lah. Kita akan jawab di hadapan Allah bila kita mengaibkan orang. Kenapa saudara? Kata ulama, sebab dosa-dosa itu mereka boleh taubat. Kalau tidak diaibkan bila mereka taubat, saudara, maruah mereka tinggi dijaga. Allah terima, masyarakat pun terima. Masyarakat tak tahu hal dia. Tapi andai kata keaibannya didedahkan, walaupun dia taubat, masyarakat tetap tak terima dia. Jahat dulu ni, jahat dulu. Macam mana tahu? Tak tahu ke depan soal apa? Tahulah. Kawan dah taubat, dah betulkan perjalanan itu. Tetapi soal apa dedahkan keaibannya? Oh, ingat sampai bila-bila? Akhirnya saudara, adakah dia mampu bertahan dengan taubat dia? Kekuatan kita bertahan taubat kita bila kita dapat satu bi'ah yang sempurna, bi'ah yang baik. Bi'ah ni maknanya kita katakan suasana, environment yang baik. Seorang bertaubat, masyarakat terima dengan baik. Okey, dia mampu istiqamah. Tapi seorang bertaubat, masyarakat tu sangka buruk pada dia, kerana berita keaibannya tersebar. Masyarakat mula buat sangka ni bukan taubat, ni olok-olok kot taubat, tak betul kot taubat, main-main kot taubat. Ada udang, ada itu, ada ini, kita mainkan. Kenapa? Sebab orang dedahkan keaiban itu. Kalau orang tak dedahkan keaiban, kita tak mungkin timbulkan isu tu. Itu bahaya kita dedahkan keaiban orang. Bursa dah tutup. Selagi mana dia orang beriman. Kalau dia orang kafir, itu cerita lain. Sebab kita dah sebut tadi, apa yang disebut oleh Nabi SAW menjaga ukhuwah Islam. Kita bukan menjaga ukhuwah orang kafir. So, kita kena ingat, orang kafir tak boleh jadi kawan kita. La yakulu ta'amaka illa mu'min. Tak boleh makan makanan kamu melainkan orang beriman. La tashab illa mu'minan wa la yakulu ta'amaka illa taqiyyun atau kama qala sallallahu. Tidak boleh kamu bersahabat melainkan orang beriman. Dan tidak boleh makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. Apa maksud hadis ini, saudara-saudara semua? Maknanya bila orang beriman kawan kita, maka hak ni yang perlu kita jaga semua. Tapi kalau orang tu orang kafir, kita tak boleh jaga hak ni. Maksudnya tidak boleh, kita tak perlu jaga dari sudut agama. Kita cuma jaga dari sudut hak persahabatan secara, kita katakan, balas balik. Dia dah tak pernah dedah ayat kita pun tak buat lah. Berbanding dengan hak agama, kalau dia buat sekalipun kita tak buat. Sebab agama kata jangan. Kita contohlah orang maki kita tak maki dia atas nama hak agama. Sebab kita mengharapkan pahala. Tapi kalau dia orang kafir, saudara, dia buat baik, kita buat baik. Dia buat jahat, kita buat jahat. Sebab kita tidak wajib iltizam dengan cara dia. Cuma kita, oleh kerana dia buat baik, kita pun buat baik yang itu je. Tapi kalau dia buat jahat, kita pun boleh balas balik. Tapi orang beriman, bila dia buat jahat, kita sabar. Kita doakan hidayah untuk dia, doakan keampunan untuk dia, sampai dia kembali ke pangkal jalan. Ini namanya hak keimanan dan persahabatan. Kerana itu Nabi SAW kata, jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang beriman, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. Maksudnya adakah salah kita belanja orang fasik, belanja orang begini makan? Tak salah. Tapi selalu bila kita makan bersama, artinya orang tu rapat dengan kita, masuk rumah kita, dia masuk rumah kita, dia cakap dengan kita, dia kenal kita, dia tahu hal latar belakang kita, dia tahu latar belakang dia. Biar yang tahu rahsia kita hanya orang bertakwa, supaya dia tak dedah. Biar orang bertakwa yang boleh masuk rumah kita, makan makanan kita bersama isteri kita, anak-anak kita. Kerana orang bertakwa dia tahu cara nak jaga adab. Bukannya orang fasik. Itu maksud. Bukan makan yang umum tu, saudara, tapi makan yang bersifat privacy. Yang mana bila kita orang ajak makan, dia special. Yang datang rumah makan, orang ni special. Orang ni bila datang rumah, mata dia akan tengok semua rumah kita, tengok isteri kita, tengok anak-anak kita. Bila dia orang bertakwa, dia akan jaga semua tu. Kalau dia tidak bertakwa, siap dia mula aibkan anak kita, aibkan isteri kita, aibkan rumah kita.
Rumah tu nang luar je cantik, dalam macam buang sampah. Dia aibkan. Kalau dia bertakwa, dia tak nak aibkan. So jangan ajak orang makan rumah kita melainkan orang bertakwa. Kerana orang ni dia tahu cara jaga adab. Dia tahu halal haram dalam menceritakan, dalam menyimpang rahsia, semuanya dia tahu. Dalam hadis yang lain, sesiapa yang menutup aib orang Islam, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Justru malah kita sama-sama menghormati hak-hak saudara kita dengan menjaga maruah dan menghalang daripada diaibkan. Kerana menolong saudara dengan menjaga maruah pasti dipelihara dan dijaga oleh Allah Ta'ala maruah seseorang itu. Artinya saudara, bila kita bersaudara, ada dua benda kalau kita dapat bagikan hak tadi. Pertama, kita panggil mawaqif ijabiyah, iaitu prinsip-prinsip positif. Prinsip-prinsip positif seperti kita bersabar, seperti kita memberi kredit lebih pada dia, kelebihan pada dia, seperti saudara kita menjaga kemuliaan dia. Itu panggil mawaqif ijabiyah. Dan kita ada mawaqif salbiyah. Mawaqif salbiyah iaitu situasi negatif bila kita bersama saudara kita. Kita nampak keaiban dia, kita nampak kecacatan dia, kita nampak kekurangan-kekurangan demi kekurangan yang ada pada dirinya. Maka bila kita tengok semua benda negatif, maka kita mesti hindari daripada menyebarkan, mendedahkan, mengorek rahsia dia. Kita hindari benda tu. Orang beriman takkan korek rahsia orang beriman yang lain dengan tujuan mencari keaiban. Bukan kalau benda tu aib, stop, biar kita tahu setakat. Kita katakan permukaan sudah. Kita dengar dia cerita, saya dulu Ustaz minum alkohol. Kita pun tanya, berapa tahun minum alkohol? Patutnya tak payah tanya. Sebab bila kita tahu banyak sangat keaiban orang, dedah kita pun banyak. Apa cukup kalau dia kata saya dulu buat benda tak elok, cukup? Ada. Hari ni awak taubat lah. Tapi ada orang ni nak cerita juga, saya minum alkohol. Atau dia kata saya dulu main pelacur. Kita jangan tanya berapa orang. Pelacur Melayu ke India ke Cina. Sampai macam mana, ada beza ke tak? Tanya soalan-soalan macam tu. Dia akan sampai peringkat bila kita berbalah, bergaduh, bila emosi kita tak stabil, kita pun cerita pula. Dia itu teruk, semua dia ni, semua bangsa, satu Malaysia dia ambil. Semua jenis pelacur dia order lagi. Sebab itu saudara, kita pun, ini sikap kita beriman. Kita ni ada aib, jangan dedahkan. Berdosa besar kita kalau dedahkan keaiban yang ada pada diri. Melainkan kalau kita dedah dengan bertujuan. Contoh, keaiban kita ni bersangkut paut dengan hukum akal. Jadi kita pun nak tanya ustaz kita, mufti kita, orang yang tahu hukum akal. Ustaz, saya dulu ustaz, saya tak pernah bayar zakat. Sebab keaiban tadi berkait dengan hukum. Sekarang macam mana jawapannya? Aku ustaz ni kata, oh tak pernah bayar zakat, orang kau tak balik zakat. Kita tak cerita pada orang yang tak reti berhukum. Kerana itu jadi aib semata-mata. Ustaz, saya dulu ustaz, isteri saya berhekung, saya buat juga begini-begini. Oh, kalau macam tu, awak kena banyakkan sedekah. Siapa yang mendatangi isterinya daripada akhir, maka dia kena taubat dan disunatkan dia bersedekah. Sebagaimana riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ia sudah ada nasihat. Artinya, bila kita cerita kemungkaran pada orang alim kita, pemberi nasihat kita, dia beri kita jalan keluar. Bukan sekadar dia tunjuk kita taubat, tapi macam mana jalan-jalan keluar yang betul. Ustaz, saya tu pernah cakap ucapan ni Ustaz, adakah dia cerai ke tak Ustaz? Saya kata gini. Maka para ustaz, para alim ulama, para nasih yang beri tunjuk ajar ni, ditolong beritahu kita hukum, clearkan hukum. Alhamdulillah, saya seronok sama Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, saya dulu ada anak wali kau. Macam mana Ustaz saya dengan dia? Hubungan saya boleh jadi wali kau. Bukan kita nak beritahu ke terror kita zaman kita jahat itu, tapi kita nak minta fatwa supaya kita tahu hubungan kita dengan anak yang mungkin yang lahir secara luar nikah tadi, sejauh mana kita ada hubungan dengan dia ataupun tidak. Dari situ kita minta fatwa. Tapi saudara, kalau kita cerita kawan dengan tujuan berbangga zaman jahiliah, hukumnya dosa dan haram. Dan tengok ulama seperti Syekh Al-Umari dalam kitab beliau Al-Basirah, beliau menyatakan ianya merupakan dosa besar berdasarkan satu hadis. Siapa yang Allah Ta'ala tutup keaibannya lalu dibukanya, maka dia telah meletakkan laknat Allah pada dirinya. Kan tu ada tutup aib kita, tak ada orang tahu, kita je tahu. Kita buat jahat tu dalam rumah, tak ada orang tahu. Kita buat jahat tu dengan geng-geng kita, dah mati belaka dah geng kita. Maka ia sudah ditutup oleh Allah, sebab geng kita mati belaka.
Tiba-tiba kita cari game baru pula nak cerita. Dulu aku rockers paling hebat sekali. Kita cerita balik. Orang dah tak tahu dah kita rockers. Orang nampak kita ni keturunan Wali Songo ke? Orang tengok muka kita dah jenis, pakaian kita. Orang tak tahu kita dulu memang keturunan rockers rupanya. Kita tak payah cerita lagi stop. Zaman Jelabiah, minta simpan gambar lagi. Tengah simpan gambar, seolah-olah dia macam bercita-cita nak kembali zaman tu. Dan seolah-olah dia macam bangga zaman yang dia pernah lalui. So patut kita bakar lumak dah gambar. Tanam 7 kaki dah, macam tanam mayat. Gambar-gambar tu tak simpan lagi. Saja ustaz nak tunjukkan anak-anak, ayah dulu hebat juga, tega juga. Kalau macam tu niat kita berdosa kerana bangga dengan maksiat. Tu bangga dengan maksiat. Dan kita tahu apa yang disebut oleh para ulama, jadi Ibn Tari, dosa yang dinakal daripada Syekh Abdul Aziz dalam kitab Taharatul Qulub. Dosa kecil jadi besar bila ada kebanggaan. Seorang bila bangga dengan dosa dia buat, walau kecil dia jadi besar. Antara bangga tu sudah simpan gambar. Patutnya gambar-gambar jahiliah dulu buang. Tak payah ada kenangan, seolah-olah kita ni kelahiran baru. Tapi kadang-kadang saya tengok orang kita ni suka sangat nostalgia. Disimpan lagi gambar ni pakai skirt, pakai seluar pendek ni. Simpan. So kalau disimpan dalam bilik, okey, simpan kat ruang tamu. Orang datang boleh tengok dah. Haji raga juga dulu. Sekarang okey. Habis yang dulu-dulu buang lah. Kenapa masa tu kekalkan benda tu? Orang kita kadang dia menganggap macam benda tu start, kalau dia lepas dia dah tak berdosa. Tak, selagi mana awak simpan awak ada dosa. Awak gembira pula, orang puji pula kita hebat. Dengan zaman kita dulu, kita lah dia gangster sebenarnya. Gangster sekarang start tak hebat. Dulu saya lagi hebat gangster. Gangster sekarang penakut 20-30an. Dulu kita gangster seorang-seorang je Zat. Bahan pukul 20 orang. Sekarang 20 orang pukul seorang. Dia depan ke zaman jahiliah dia. Ini benda-benda yang patut kita buang dosa ni jauh-jauh. Sampai kita tak ingat lagi. Kalaupun kita nak ingat dosa kita dengan dua benda, dua perkara saya katakan tadi, untuk minta nasihat penyesalan kepada ulama. Yang kedua, untuk menunjukkan penyesalan kita supaya orang lain jangan buat dalam macam itu. Saya dulu buat macam ni, saya dah rasa hidup sempit, saya dah rasa hidup derita. Jadi awak jangan buang je saya. Saya dulu pernah minum, tapi saya rasa payahnya saya nak baca Quran. Saya jadi jiwa jahat. Tujuan nak beri satu keinsafan pada orang lain. Kesedaran boleh, tapi tujuan bangga jangan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut tentang adab menjaga keaiban saudara ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, yakni menghina, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan, yakni dihinakan, kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada golongan yang mengolok-olokkannya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Lihat Allah Ta'ala sebut, orang tak nak taubat dengan kesalahan, menghina orang lain, maka dia orang zalim. Allah Ta'ala mulakan secara tertib. Pertama, biasanya kaum suka hina kaum yang lain. Secara peringkat kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan, Muruk, Melanau, kita cenderung untuk menyatakan bangsa kita paling hebat. Atas nama bangsa paling hebat ni, saudara, di Eropah berlaku suatu perkara yang dinamakan kewujudan negara bangsa, nation state. Kewujudan negara bangsa ni tumbuh kerana penghinaan pada bangsa lain dan keinginan untuk mengangkat martabat bangsa itu sendiri. Bangsa Perancis, bangsa Perancis tengok bangsa Britain ni ludah liur je. Orang Perancis kalau kita bercakap Inggeris depan ni ludah liur, benci dia, fanatik dia. Bangsa dia, Jepun pun sama. Jepun, kalau saudara tahu dalam Perang Dunia yang kedua, apa anggapan dia pada orang Eropah? Apa anggapan dia kepada orang lain, pada orang Asia? Dia menganggap hina.
Jepun lah bangsa paling mulia bagi dia. Maka dia suruh peringkat nasional, Allah Ta'ala mulakan. Bangsa memang suka menghina bangsa lain. Maka perbuatan paling terkutuk bila seorang membawa perjuangan bersifat agenda bangsa, dia akan mewujudkan suatu ketegangan kaum yang cukup luar biasa. Siapa yang berjuang untuk agenda bangsa, dia akan wujudkan ketegangan. Sebab itu sudah lihat kesan ketegangan yang berlaku dalam negara kita dan mana-mana negara yang ada bangsa banyak. Kerana mereka terlalu memperkuatkan perjuangan kebangsaan. Tapi bila kita berjuang atas nama Islam, ketegangan bangsa ini tidak wujud. Sebab kita tidak melihat kemuliaan kepada bangsa, kepada agama, kepada ketakwaan. Sebab itu Nabi SAW bila bawa agenda perubahan pada dunia, agenda apa dia bawa? Bangsa Arab ke tak? Bukan kaum keluarga dia sendiri lawan dia, halau dia, orang kampung lain ambil dia. Orang Madinah ambil Nabi SAW, pertahankan Nabi SAW. Orang Mekah, saudara mara dia, darah daging dia, bahasa dia, tanah air dia, semua halau dia. Nabi keluar, Nabi tinggalkan tanah air. Sebab Nabi bukan bawa perjuangan kebangsaan, Nabi bawa perjuangan Islam. Bersama Nabi ni kumpulan hamba-hamba yang beriman, seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, Khabbab bin Arad, Sumayyah, Yasir, Ammar. Puluhan hamba-hamba yang bukan orang Arab yang beriman. Puluhan orang-orang lemah daripada bangsa dan kabilah lain, bukan kabilah Quraisy. Nabi bawa mereka untuk tunjukkan Islam, muliakan mereka disebabkan Islam. Manusia tidak mulia disebabkan bangsa. Sebab bangsa sesuatu yang Allah Ta'ala dah tetapkan, kamu bangsa sekian, kamu bangsa sekian. Bukan kita pilih nak jadi bangsa apa. Saya tidak pilih jadi bangsa Melayu. Bukan bermakna saya nak jadi bangsa Cina, tak. Ada orang menyesal jadi bangsa Melayu. Oh, saya patut jadi bangsa Cina sebab saya cerdik. Ini semua orang tak reti sunnah Allah Ta'ala tentang kejadian bangsa. Setiap bangsa ada keistimewaannya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dulu, jangan bangsa menghina bangsa lain. Kalau saudara menganggap bangsa kita hebat belaka, saudara silap. Setiap bangsa ada kelebihannya. Sama ada kelebihan dalam masakan dia, kelebihan dalam perangai akhlak dia, kelebihan dari sudut ke perolehan pencapaian tertentu yang sebenarnya kita patut berkongsi. Dan kita patut mengambil manfaat antara satu sama lain, bukannya menghina. Itu satu. Yang kedua, dia sudut individu pula. Biasanya orang perempuan lah suka hina sama-sama dia. Kenapa orang perempuan? Bukan orang lelaki. So orang lelaki pun hina juga. Tapi orang perempuan, saudara, dia lebih mempunyai peluang untuk menghina sesama dia, bukan menghina orang lain. Dia lebih cenderung untuk mendengar gosip berbanding orang lelaki. Lebih cenderung. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, Nabi kata, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanasha. Jangan seorang perempuan menghina jiran perempuan yang lain, walaupun pemberian itu adalah kaki kambing. Kita kalau jiran sebelah bagi kita, okey, alhamdulillah. Tapi orang perempuan dia betul, Allah bagi sikit, kita anak ramai. Atau dia bagi yang pilih hari ni kan semalam, dia adalah buah-buah dia. Artinya penghinaan ni bagi wanita perkara biasa. Bukan kita nak hina wanita dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, tapi kita nak tahu bila kecenderungannya di situ, maka pendidikan perlu ditekankan ke arah. Ditekankan. Jadi kita tekankan pendidikan untuk isteri kita, anak-anak perempuan kita jangan hina orang. Dia tengok kawan dia tengok jiran dia memuliakan. Bila Allah dedahkan sikap dia begitu. Mula daripada sikap kaum sama kaum menghina, pergi pada wanita sama wanita menghina, kadang-kadang pergi pada orang lelaki.